Hari ini keluar berita besar. PM umum gantung serta-merta semua projek perolehan polis dan tentera yang tengah disiasat. Dengar macam tindakan hero kan? Tegas. Korang tahu apa red flag dia kat sini? Bila sampai tahap kena freeze satu sistem perolehan, maknanya kerosakan dia bukan sikit bang. Ini bukan paip bocor. Ini satu empangan dah pecah. Kalau sistem tu betul-betul telus dari dulu, tak payah sampai tekan butang emergency stop macam ni. Kenapa kita perlu risau? Tengok rekod lama. Kita ada sejarah bayar penuh, tapi barang tak sampai-sampai. Ingat kapal halimunan LCS? Sekarang ni, arahan gantung ni membuktikan syak wasangka rakyat selama ni betul. Ada benda tak kena dalam cara kerajaan terdahulu beli aset. Duit keluar berbilion, tapi askar kita masih pakai aset zaman Tok Kadok. Isu dia bukan tak ada bajet, tapi bajet tu tiris kat tengah jalan sebelum sempat jadi peluru. Benda ni perlukan political will yang keras. Nak tekan butang stop pada projek berbilion ringgit yang melibatkan kabel-kabel besar zaman dulu bukan kerja senang. Silap hari bulan boleh makan tuan. Tapi PMX berani buat demi hentikan ketirisan. Kita kena bagi kredit bro. Bukan senang nak tarik handbrake tengah jalan macam ni. Ini bukti kerajaan sekarang berani potong nanah lama yang ditinggalkan kerajaan dulu. Sakit sekarang tak apa. Asalkan askar kita tak mati kat sempadan sebab pakai barang cap ayam. Teruskan menyapu rakyat di belakang anda. Red flag!